Masa video ni tengah direkod sekarang, literally satu IPO paling besar sekali dekat Malaysia tengah berjalan. Nama dia Sunway Healthcare. And since aku tak pernah lagi sentuh pasal IPO dekat channel ni, aku rasa macam nak ajar kau hari ni macam mana nak beli IPO and jadi investor terawal dalam sesuatu syarikat. And yes, video hari ni disponsor oleh Mumu, tapi ia hanyalah video educational saja, bukan advice untuk kau beli IPO, terutamanya IPO yang aku akan jadikan contoh dalam video ini, iaitu IPO Sunway Healthcare. And since dia adalah IPO terbesar, aku akan jadikan dia sebagai rujukan lah untuk kau buat research and beli IPO sendiri di kemudian hari. Okay, so first thing first, apa tu IPO? IPO atau nama panjang dia Initial Public Offering literally adalah bila syarikat swasta offer dia orang punya saham kepada public, iaitu kita lah. And bila dia offer ni, dia offer dalam limited quantity at a limited time. Contohnya macam Sunway Healthcare ni dia offer dalam limited quantity pada tarikh yang ditetapkan, iaitu daripada 27 hari bulan Februari hari tu sampai 5 hari bulan Mac nanti. And offer ni maksud aku offer lah. Ada chance kau boleh dapat, ada chance kau tak boleh dapat IPO ni. And kalau lah kau dapat IPO ni, biasanya kau akan ada advantage berbanding dengan orang yang beli pada hari di mana saham tu masuk listing. And biasanya advantage ni besar juga, terutamanya dalam konteks IPO dekat Malaysia ni. Sebab saham-saham IPO ni biasanya dia akan naik dengan sangat-sangat tinggi pada hari pertama dia listing dekat market. Contohnya macam data yang aku ada pada awal tahun 2025 lepas, ada 8 syarikat yang buat IPO and average return untuk hari pertama dia orang listing adalah 28%. Yang paling tinggi sekali kalau kau ingat adalah IPO saham syarikat Oriental Coffee lah, yang naik 98% pada hari pertama. Literally dia doublekan profit pada hari pertama. Gila tak gila? Tapi kalau kau rasa benda ni pelik, sebenarnya dia tak adalah pelik mana pun. Lagi-lagi untuk konteks IPO, biasanya saham yang orang ramai nak, dia ada hype, orang akan beli sebab orang akan rasa FOMO, and dia akan naik kau-kau, no pun intended. Tapi tu aku cakap pasal orang yang berjaya beli IPO lah. Macam mana dengan orang yang tak berjaya beli IPO? Baik, jangan risau kalau kau tak berjaya subscribe IPO sekalipun, kau still boleh beli pada hari saham tu masuk listing. And kalau kau lucky and kau awal, kau boleh beli harga saham tu pada harga sedikit rendah. Jangan risau. And kalau kau pegang saham tu untuk long term, mungkin hype tu akan bawa harga saham tu jadi lagi tinggi lah. Tapi kau jangan ingat lah semua saham IPO ni masa hari listing dia akan naik pum macam tu. Okay, tak juga. Ni bergantung pada saham tu hype ataupun tidak. Sebab tu penting untuk kau research dulu pasal saham tu bila dia IPO sebelum kau beli. And nak research pasal saham ni sebenarnya senang saja bagi aku, sebab aku ada 3 step mudah yang kau boleh follow. Step pertama adalah untuk kau tahu apa yang saham IPO tu jual, dan sama ada kau boleh explain ke tak apa yang dia jual tu dalam satu ayat. Contohnya macam Sunway Healthcare ni, aku boleh explain dalam satu ayat simply lah. Okay, Sunway Healthcare dia buat healthcare, dia bagi servis healthcare dekat orang, dia ada hospital. See, simple and clear apa yang dia buat. And yang kedua pula, produk atau servis yang dia buat tu bagus ke tak? Well, Sunway Healthcare ni macam kau tahu dia ada dalam industri healthcare atau medicine yang mana ada inelastic demand. Tak kira lah harga dia naik ke jatuh ke, orang still akan pergi cari dia orang punya servis juga. Okay, dia akan ada constant demand, which is good lah. And yang ketiga, sama ada financial dia bagus ataupun tidak. Okay, untuk konteks Sunway Healthcare ni, kalau kau tengok dia orang punya financial revenue daripada tahun 2022 ke 2024, sebenarnya dia orang naik 3 tahun berturut-turut, which is sangat-sangat bagus. And diorang juga plan untuk guna revenue atau duit yang diorang ada ni untuk expand lagi diorang punya business. So diorang ada good financial background and diorang juga ada clear prospect untuk lagi berkembang, which is double good. So 3 on 3 dekat Sunway Healthcare. Adakah dia berbaloi untuk kau beli? Well, sebenarnya dia depend juga pada harga IPO yang dia buat tu. So dekat sini IPO Sunway Healthcare dia orang listing pada harga RM1.45 untuk satu unit. Dalam Bursa Malaysia, macam kau tahu, kau kena beli minimum 100 unit. So meaning untuk minimum investment dalam IPO Sunway Healthcare ni kau kena ada RM145. Not bad considering Sunway Healthcare ni adalah saham yang patuh syariah, and dia orang juga janjikan dividend payout ratio sebanyak 30%.
sangat-sangat bagus. So bagi aku berbaloi lah dalam konteks IPO kali ini, and aku rasa honestly dia quite affordable lah untuk kebanyakan pelabur dekat Malaysia ni. So tu adalah 3 benda yang kau kena check sebelum kau beli IPO. Sekarang macam mana pula nak beli IPO? Well, dekat Momo ada 4 step mudah saja yang kau boleh ikut. First kali adalah register akaun Momo lah, obviously. Okay, dekat bawah aku dah sediakan link untuk kau register. Kau boleh klik link tu, and lepas kau register, kau boleh pergi ke step kedua pula, which is nak depositkan duit dalam akaun Momo kau. Okay, untuk deposit duit, kau pergi search dekat atas tu, kau tekan special deposit and klik go. Masukkan kod aku Afam1 and kau boleh deposit berapa amount yang kau nak lah. Tapi kalau kau deposit minimum RM1,000, kau sebenarnya boleh dapat RM100 cash reward and plus RM50 saham Apple secara free. So dekat situ, kalau kau deposit RM1,000, kau dah dapat RM150 balik, which aku rasa dah boleh cover IPO yang kau nak beli. And kalau kau deposit lagi banyak, kau akan dapat lagi banyak reward lah. Contohnya kalau kau deposit RM10,000, kau akan dapat RM600 saham Apple free plus another RM100 secara free juga, menjadikan total kau dapat RM700. Aku cakap benda ni sebab aku tak nak kau terlepas lah sebagai new user, sebab deposit reward ni sebenarnya akan dapat untuk new user saja. So jangan miss out sementara dia masih ada. Okay, lepas kau dah siap deposit and kau dah pastikan duit ada dalam akaun kau, kau pergi dekat bahagian akaun ni and then kau cari more dekat atas ni. Klik benda tu and cari CDS account IPO. Ni basically kau kena buka satu akaun CDS untuk kau subscribe IPO lah. Okay, kau isi semua detail and upload kau punya bank statement. Pastikan semua info kau tu betul, masuk nama dengan alamat, and tunggu untuk dapat approval. Once complete, kau finally boleh pergi ke step keempat, which is step yang paling best, iaitu untuk subscribe IPO. Nak subscribe mudah saja, kau pergi dekat bahagian market, pilih my dekat atas ni untuk market Malaysia, lepas tu cari IPO. Okay, depends pada waktu yang kau masuk, maybe ada berapa IPO dekat sini, tapi pilih satu IPO yang kau nak lah. In this case, Sunway Healthcare. Klik dekat situ and masukkan amount unit yang kau nak beli. Macam aku cakap tadi, dekat bursa ni, kalau kau nak beli, kau kena beli minimum 100 unit. So masukkan 100 dekat situ sebagai minimum untuk kau belilah. Kalau kau nak beli extra, kau boleh beli extra, dia akan available selagi unit tu masih ada. Okay, tapi macam mana pula kalau kau nak beli extra tapi duit kau tak ada, tak gaji lagi? Well, kau boleh beli extra kalau kau dah ada saham dalam Momo sebenarnya. Nama dia adalah margin financing, yang mana Momo akan bagi kau pinjam duit based on apa saham yang kau ada. Kalau kau ada RM1,000, kau boleh pinjam RM4,000 lagi untuk beli saham IPO. So ada banyak option lah untuk kau beli IPO dekat Momo ni. So pilih mana yang kau suka dan sesuai dengan risiko yang kau sanggup ambil. So lepas semua dah settle, sekarang apa yang kau perlu buat pula adalah tunggu dan tengok sama ada kau lulus tak untuk subscribe IPO ni. And kalau kau lulus lah, kau kena tunggu hari listing dia, iaitu 18 Mac nanti. And bila hari listing tu, most likely kalau saham tu high, dia akan naik dengan sangat-sangat cepat lah, and kau untung dengan sangat-sangat banyak. Kalau banyak hype, meaning harga yang dia buka untuk hari listing tu akan jadi lagi tinggi, and kau akan instantly profit dekat situ. Kalau kau profit, naik and kau takut saham tu jatuh mendadak, jangan risau. Okay, sebab dekat Momo ni sebenarnya ada satu feature ni yang kau boleh guna, nama dia trailing stop. Apa yang trailing stop buat ni adalah dia akan follow harga saham yang tengah naik, tapi in the case yang mana saham tu jatuh lebih daripada yang kau nak, dia akan auto jual saham tu untuk kau. Kau tak perlu pantau langsung. Nak buat benda ni simple saja. Pergi dekat saham yang kau nak jual tu, tekan trade, okay, tekan sell. Sepatutnya kau akan dapat menu macam ni lah. So untuk session kau letak regular trading hour, and untuk order type kau letak trailing stop. Trailing stop ni pastikan kau set pada ratio. Tapi ratio dia kau boleh letak lah berapa yang kau selesa. Jangan letak rendah sangat macam 5%, sebab kebanyakan saham bila jatuh, dia jatuh lebih daripada 5% and then rebound balik ke atas. So bila dia rebound, kau tak nak miss rebound tu. So pastikan jangan letak ratio rendah sangat, dan jangan juga letak ratio yang terlampau besar macam 20%, sebab bila jatuh 20%, of course kau dah rugi banyak dekat situ. It's not worth it anymore lah. So letakkan ratio yang mana sesuai dengan risiko yang kau sanggup ambil untuk kau auto sell saham tu.
Again, kalau kau bertuah, kau maybe akan berjaya subscribe IPO yang kau nak lah. And kau maybe akan untung pada hari pertama. Tapi kalau kau tak berjaya subscribe sekalipun, jangan risau sebab ada banyak lagi benda best yang kau boleh buat dengan duit kau dekat Momo. Contohnya masukkan dalam saving dia Cash Plus yang bagi 6% return per annum. Ataupun kau boleh invest duit kau dalam banyak lagi saham US ada dekat Momo. Kalau kau nak check it out banyak lagi pasal Momo, kau boleh tengok video aku ada berlambak. Ataupun kau boleh masuk dalam group chat Momo aku. Okay, link aku dah sediakan dekat bawah, so check it out juga. And kalau kau nak register Momo dan beli saham IPO, boleh guna kod aku, okay, Afham1. And kalau kau deposit minimum RM1,000, kau akan dapat RM150 extra reward. So make sure kau guna kod aku dan support channel ni juga. Anyway, thank you for watching and I'll see you again in this video. See you there.